Kerana ulah you ni, rakan-rakan ejen pelancongan atau travel agent di Indonesia tersinggung, Datin. Halo sahabat, orang Malaysia tipu orang Malaysia, yang dituduh malah orang Indonesia. Yuk kita lihat videonya. Ada kabar heboh dari Malaysia nih. Baru-baru ini sekelompok pelajar Malaysia datang ke Indonesia untuk mengikuti acara tamasya kebudayaan. Namun, bukannya berjalan lancar, kegiatan ini malah berujung kacau total. Rombongan anak-anak ini diurus oleh sebuah organisasi non-pemerintah dari Malaysia, tapi panitianya benar-benar tidak siap. Transportasi dan akomodasi tidak diatur, membuat para pelajar itu terlantar di Indonesia tanpa pengawasan. Parahnya lagi, pihak organisasi itu malah menuding agen wisata Indonesia yang menelantarkan mereka, padahal jelas-jelas kelalaian datang dari Malaysia sendiri. Untung ada warga Malaysia di Jakarta yang membantu memulangkan mereka. Ironis, sesama Malaysia yang menipu, Indonesia malah difitnah. 61 pelajar Malaysia terkandas lebih 3 jam di lapangan terbang terbangsa Soekarno-Hatta akibat masalah pengurusan ejen pelancongan tempatan. Good evening, selamat petang dari Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Syukur Alhamdulillah, baru rombongan pelajar yang terdampar, tersidai, kita drop di airport untuk penerbangan pulang ke Malaysia. Ada hal yang saya nak clear up. Pada video pertama saya, kita dimaklumkan, saya dan pihak embassy dimaklumkan bahawa rombongan ini telah ditipu oleh ejen pelancongan Indonesia. Tapi setelah 3-4 hari kita buat edisi siasat, ternyata tak ada satu ejen pun di Indonesia yang telah dilantik untuk menghandle grup ini. Tiada satu sen pun dibayarkan oleh pihak penganjur dari Malaysia. Kita difahamkan bahawa pihak penganjur itu adalah seorang NGO atau satu kelab yang telah mengundang menjemput anak-anak sekolah dari Selangor dengan alasan ada persembahan kebudayaan antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Dan budak-budak sekolah ni diajak untuk membuat persembahan di Indonesia, di Jakarta. Presiden kelab ni atau NGO ni bergelar Datin. Dan Datin, saya tahu you baca TikTok saya. Budak-budak ini diberangkatkan ke Jakarta, dan setelah tiba di Jakarta dengan alasan bahawa ejen tak jemput. Saya nak tanya Datin lah, Datin kok sanggup menjerumuskan anak-anak umur 10 tahun, 8 tahun hantar ke Jakarta tanpa Datin buat satu pun persiapan kat sini? Where is your heart, Datin? You on TikTok, you are showing you do this event, that event. You even show on your TikTok, you send them off at KLIA. How can you allow menjerumuskan anak-anak orang ni, you hantar ke Indonesia, ke negara lain, makan pun Datin tak urus. And why do you claim that ejen Indonesia tak jemput? Ini dosa tau Datin. I tak tahu you Datin betul ke Datin bohong ni. Jujur aja kak. Okay? Banyak guru dan budak-budak kita tanya ni, apa program kat Jakarta ni? Mereka tak tahu. You hantar diorang pergi Jakarta, landing kat Jakarta, you buat cerita dongeng.
Tak ada ejen jemput lah, dah bayar deposit lah, apalah. You kibar bendera SOS, minta tolong daripada kedutaan. Kedutaan bantu, saya bantu. You Datin janji nak datang ketemu Duta Besar Malaysia. You tak datang. Why you tak datang? Kita tanya bukti. Siapa ejen yang you lantik? Deposit apa you dah bayar ke ejen tu? Sampai sekarang you tak boleh bagi bukti. Oke sahabat, rombongan pelajar dari Malaysia ini yang datang ke Indonesia malah terlantar karena kelalaian agen asal Malaysia ini. Transportasi dan akomodasi tak disiapkan, sehingga mereka tanpa pengawasan. Ironisnya, pihak bersangkutan justru menuding Indonesia sebagai penyebabnya karena melantarkan para pelajar Malaysia ini. So, we are asking, what is the story, Datin? How can you kumpulkan budak-budak sekolah rendah tau, you hantar kat negara orang, you jerumuskan anak orang kat negara ni? You tak ada hati nurani ke? You pakai surat MOTEC, you pakai surat PPD, going around and asking for sponsorship, and you send budak-budak ni ke Jakarta. Ini I beritahu sekejap. Kejap lagi I upload lagi, cerita yang lebih panjang lagi. Tapi sekarang yang penting, budak-budak ni pihak kedutaan, pihak catering dan juga kami dah bantu. They are leaving in about 1 hour's time. They have a safe flight back to KL. Aku tak tahu cerita apa Datin nak pergi sembang dekat orang tua dia. Cerita dongeng apa kau nak bagi tahu. Kalau you bertanggungjawab, kalaupun you ditipu orang, kalaupun you tak ada duit, kenapa you tetap jalankan program ni? Hantar anak orang ke Indonesia, duit makan pun tak bagi. Takkan you tak ada 2-3 ribu ringgit nak bagi duit makan ke budak-budak ni? Okey? Kejap lagi beritahu. I sambung kejap lagi. Cerita tentang Datin NGO yang terlantarkan anak-anak di Soekarno-Hatta. Saya nak klarifikasi bahawa Datin, kerana ulah you ni, rakan-rakan ejen pelancongan atau travel agent di Indonesia tersinggung Datin. Kerana information yang Datin berikan kepada pihak saya, atau saya terima information dari pihak kedutaan bahawa Datin claim ditelantarkan oleh ejen Indonesia. Datin buat fitnah. Datin fitnah ke pihak kedutaan, Datin fitnah ke saya, dan juga Datin fitnah semua pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku ejen wisata di Indonesia. Dengan information Datin bahawa dah bayar deposit, ejen lari. Itu yang Datin bagi tahu ke pihak kedutaan, dan pihak kedutaan sampaikan ke saya. Ini fitnah yang sangat kejam untuk Indonesia. Indonesia adalah destinasi pelancongan atau wisata yang sangat besar untuk orang Malaysia. Datin buat fitnah macam ni. Saya nak clearkan bahawa tiada ejen Indonesia yang telah dilantik untuk urus rombongan Tamasya Kebudayaan Seni Malaysia Indonesia yang Datin cakap ada kat Indonesia ni. Tak ada Tamasya Kebudayaan Kesenian Malaysia Indonesia. Dan kerana ulah Datin,
sekarang rakan-rakan, teman-teman daripada pelaku usaha Indonesia sangat tersinggung bahawa Datin sanggup menuduh pelaku-pelaku Indonesia, wisata Indonesia mentelantarkan rombongan Datin. Datin yang telantarkan rombongan Datin sendiri. Datin yang telantarkan umur 8 tahun, 9 tahun. Dan Datin dah berani komen kat WhatsApp saya. So video ini saya nak bagi pihak warga Malaysia, bagi pihak semua rakyat-rakyat Malaysia yang telah dikelabui oleh statement Datin bahawa ditelantarkan oleh ejen Indonesia. Saya nak clearkan, tak ada ejen Indonesia yang telah Datin lantik ataupun siapa yang terlantik untuk handle grup ini. Tak ada ejen Indonesia yang seperti Datin klaim tidak bertanggungjawab. Pada waktu yang sama, saya juga mohon maaf pada teman-teman pelaku usaha wisata kerana statement atau informasi pertama yang kita terima dari pihak Datin, dari pihak kedutaan, bahawa Datin ini mengklaim sudah bayar deposit tapi ditelantarkan. Sekali lagi mohon maaf, saya bagi pihak teman-teman dari Malaysia atau teman-teman pelaku usaha yang mungkin tersinggung dengan kenyataan Datin bahawa pelaku wisata Indonesia mentelantarkan wisatawan asing. Datin, tolong tanggungjawab. Ada caterer yang belum dibayar, ada hotel yang belum dibayar, ada supir bus yang belum dibayar. Sekian, terima kasih. Oke, gini sahabat, kejadian ini jadi pelajaran penting bagi Malaysia agar tidak asal menyalahkan pihak lain, apalagi jika kesalahannya jelas berasal dari dalam negerinya. Karena kelalaian agen asal Malaysia ini, transportasi dan akomodasi tak disiapkan, malah Indonesia yang disalahkan. Wah, aneh melihat Malaysia ini, guys.